Okay, so hari ni kita nak tunjuk cara pemasangan seat to stand lah. Okay, so lepas tu kita pasang meja dulu lah. Okay, meja memerlukan 2 batang ni. 2 ni. Okay, sebelum tu kalau nak ambil batang ni, meja ni dia kena masuk dekat dalam ni lah. So, kena buka skru dekat sini. 1, 2 kena buka lah. Buka. Lepas buka, baru kita masukkan lah. Masukkan dia dekat ke dalam lah. Masukkan dia. Paskan dia ke bawah. Lepas tu kita ikat balik skru dia. Masuk skru dia. Masukkan. Sebelah dalam dia ada washer hitam ni. Dan kita ikat balik saja. Ikat pakai lengki saiz paling kecil lah. Ambil tiang ni. Pastikan ni kedudukan ni sebelah luar lah. Masukkan balik skru dengan washer. Masuk skru dulu. Baru kita masuk washer. Selak balik lubang ni. Ini kita guna lengki lah. Bodi dia masuk kat bahagian depan. So dekat sini ada pin dia lah. Pin ni untuk adjust ketinggian meja ni lah. So kita tarik ke depan dulu. Dan nanti kita nak pasang bahagian belakang lah. Kita ikat dia dulu supaya dia tak bergerak. Dia dah ikat, dia dah tak boleh gerak lah. Kita ambil ni. Kita ambil tiang ni. Lepas tu kita perlu guna screwdriver, mata bunga lah. Okay. Buka je skru. Okay, selesai. Siap lah bahagian sini. Masukkan dia dekat sini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Masukkan dia daripada dalam lah. Tu dia ada sekali dengan benda ni. Ada dia. Masuk je macam ni. Okay. Lepas tu dia ada 4 skru ni lah. Okay. So kita guna spanner saiz 13 lah. So pasang dia ni. Jadi dia tak bergerak lah. Okey, maaf puan-puan. Sepatutnya cara pertama kita pasang roda dahulu lah. Lepas tu baru kita kepada pemasangan meja lah. Okey, cara pasang roda dia, puan break dulu. Dan masukkan saja. Pusing. Okay, ikat dia pakai yang spanner yang dia bagilah. Okay. Okay, seterusnya kita pasang dia punya ni lah. Stabilizer ni. Pasang dia. Dia ada 4. 2 belakang, 2 depan. Okay, so nanti perempuan boleh tengok dekat sini ada lubang. Okay, dekat sini. So yang ini duduk dia belah sini. Skru sebelah dalam. Masukkan skru. Okey. Dan kita masukkan. Kita ikat dia. Bahagian depan pun cara yang sama. Guna lengki yang macam ni. Okey, betul. Kedudukan dia mesti terlalu ke bawah lah. Okey. Ya betul, depan belakang sama. Okey, seterusnya kita pasang dia punya tempat backrest lah. Okey, backrest dia kita buka 4 skru. 2, 1, 2, 3, 4. Okey, ni kita naikkan dulu. Okey, seterusnya kita masuk skru atas dulu Masukkan washer dia sebelah dalam. Washer besi sebelah luar. Masuk dia punya nut.
Okey. Terusnya masuk skru yang bawah ni. Okey, bila kita dah ikat 4 skru ni, kita angkat dia naik. Lepas tu dekat sini ada lock dia lah. Sementara kita nak pasang dia punya tu, kita boleh lock dia. Tolak je ni atas. Okey. Tolak saja. So, dia tak akan jatuh dah lah. Okey, lepas tu kita ambil yang ni lah. Yang ni bahagian bawah, yang sini bahagian atas. Dudukan dia dekat sini lah. Yang atas ni dekat sini, yang bawah ni dekat bahagian sini. Masukkan. Ambil nut tadi, kita ikat balik. Ikat balik. Yang ketatkan dulu, tak biasa saja. Lepas tu yang ni, kita buka skru dia lah. Buka skru dia dulu. So ni kan dia tak sampai, adjust ni. Tarik saja, dia boleh adjust lah. Okay. So, skru ni tadi masuk balik sebelah sini. Ni tutup lah. Okay, nak ikat 2 skru ni, 1 dan 2 ni, dia menggunakan spanner bersaiz 22-17. Okay. Satu masuk sini, satu masuk sini. Ikat je. Tak perlu ketat, cuma bagi dia rapat saja skru tu. Seterusnya kita ikat yang kita ni lah, tempat back stand dia tadi, back seat dia tadi. Okay, bila dah ikat ni semua, kita try dia turun lah. Ni, pastikan tarik dia, bagi pegang kat bahagian dalam lah. Tarik. Lepas tu kita turunkan ni. So kita bagi dia duduk. Okay, lepas tu ni tolak dia. Tolak dekat ujung sini ya. Yang depan tolak dekat ujung. Okay, siap. Seterusnya kita pasang dia punya case lah. Case dia kat sini. Di sini ada skru, longgarkan dia. Dan kita masukkan dia lah. Masukkan. Okey. Dan kita ikat balik. Dia boleh adjust tinggi dan rendah, tapi dia tak terlampau tinggi lah. Tengok, jangan sampai terkeluar lah. Okey, agak saja. Dan kita ikat dia balik. Okey, sekarang kita nak pasang dia punya padding lah, bahagian kepala. Kita ambil padding ni, kita buka dulu skru dia. Okey, kita ambil ni, kita ambil washer skru nut, kita pasang ni. Yang kecil ni bahagian kepala Okey. So kat sini kita boleh adjust lah, sama ada nak kat sini ataupun dekat sini lah. Okey. Untuk kesesuaian pesakit. Okey. So yang bulat ni, washer ni bahagian dalam, bulat ni ikat dekat belakang Ikat. Step yang sama. Setiap satu padding dia ada 2 skru lah. Skru ni masuk bahagian depan. Masukkan washer. Dan kita ikat pakai yang bulat. Bawah dia pun sama lah. Kat sini kita tengok, kat sini ada potongan macam petak lah. Okey. So pastikan masuk dia dengan betul lah. Seterusnya kita pasang padding bahagian rusuk dia lah. Okey. Okey, rusuk dia dekat sini lah. Dekat sini ada 2. Ada 4, 6 lah. So kita biasakan pakai dekat sini lah. Yang dia dah marking kat sini. Kita buka skru ni. Dan lepas tu, okey, cara nak pasang dia, dekat sini ada ruang. Sebelah ni. Okey, sebelah sini ada ruang. Kita masukkan dia tadi. Okey, dia dah masuk. Kita rapatkan. Ambil skru tadi, ikat dia. Cara yang sama, kita masukkan celah kerusi ni, kita tolak rapat dan kita ikat lagi. So ikutlah, kalau nak bawah pun boleh, bawah sekali pun boleh, atas sekali pun boleh.
So ikut keselesaan lah, sakit. Okey, seterusnya kita buat bahagian untuk padding paha lah. Okey, padding paha ni kalau nak pasang dia, kita kena angkat berdirikan dia lah. Okey, nak berdirikan dia macam yang tadi lah. Kita buka ni. Lepas tu kita tolak saja dia naik. Tolak, kita lock ni. Okey, ni lepas kita tutup balik. Safety lah. Okey, kita pasang dia dekat sini lah. Sama juga macam padding rusuk tadi, kita pasang dia dekat sini. Okey, selesai ya. Okey, so kita last sekali kita pasang dia punya strap lah. Strap badan dan strap paha. Okey, cara pasang strap badan ni dia mudah je. Sama ada puan nak pasang dekat sini, bahagian atas pun boleh, ataupun bahagian bawah pun boleh. Dekat bahagian bawah sini lah. Tengok kepada keselesaan pesakit. Okey, sekarang kita pasang dekat atas lah. Okey, ni bahagian dada ataupun perut lah. So ini bahagian paha. Bahagian paha ni dekat sini. Dan diikat je kat sini. Seterusnya bahagian kaki lah. Kaki ni dia dekat sini. Supaya kita tak nak kaki dia terangkat ke apa ke, kita boleh pasang kat sini lah. Masukkan dari bawah naik ke atas. Kita strap dia. Okey, supaya kaki dia tak terangkat. Sebelah kanan pun sama.